baca sebuah kitab bagi Imam Ghazali. Nama kitab Al-Wasi' fi Fiqh Syafi'i. Kitab tu ada jual 5 kulit, 5 jilid. Besar dah ni. 5 jilid. Dia baca berapa kali? Dia baca 300 kali khotem. 300 kali khotem. Kalau kita ukur dengan kita mesti tuk rumah dengan kita Faridah khotem. Oh, tu baca pula dah. Alah, jauh. Jauh nak ukur dengan Imam Nawawi. Nah, oleh kerana apa? Ada terjemah Imam Nawawi. Nah, iaitulah kitab Imam Jalaladdin As-Sayuti. Nah, gitu terjemah masak jarah hidup Imam Nawawi. Imam Sayuti lah goyaknya. Nah, kata Imam Nawawi ni dia kata dia baca kitab Wasi' Imam Ghazali 300 kali. Baca nak kali dia baca boleh benda baru seumur, bukan kata boleh hak tulah. Kita yang suka ngaji kitab tulah ni hak tulah dak, dia ada keberkatan kita ada kala kita boleh benda baru. Tuhan akan capat nur kalau kita ngaji tu jadi nampak baru pula. Tak ulah ya. Dah. Jadi Imam Ghazali habis itulah Imam Nawawi tak puas tu. 5 kulit je bagi kita gambar. Pas kita Faridah apa muka ya. Oh jauh. Kena pegu. Kalau nak pegu dengan orang dulu. Imam Muzani rahimahullahu taala tak kala Imam Syafi'i guru dia karya kitab sebuah Ar-Risalah. Ni dengan kerana ada risalah ni lah kita jalan ahli sunnah wal jamaah ni tak serupa dengan yang lain. Tak serupa dengan ahli lain. Sebab apa? Kita ada usul fiqh, cara nak faham Quran dan juga al-hadis. Nah, mana mana khas, mana mutlak, mana muqayyad, mana majaz, mana hakikah. Jadi kita boleh cek. Nah, jadi dengan kitab ni. Jadi Imam Muzani kata ini, dia baca ni 10 kali khotem. Oh, dia kata aku baca tak ada dah. Lepas pada Quran, lepas pada hadis Nabi, kitab ning lah nombor 3. Ni 10 kali. Dah. Nak kata cara hidup orang dulu boleh ilmu tu dikekalan, ilmu tu jadi ingat kerana mereka ni berulang-ulang kitab tulah. Tapi itu kita selaku mana tu kita orang dok koroi mula jangan dak puas lah. Kalau tu baca kitab tulah jangan dak puas. Jangan. Kita ingat kata walau jadi iza takarrara tahaqqaqa. Makna kalau kita berulang jadi kita tahqiq, kejap ilmu kita tu. Tapi itu jangan puas lah. Oleh kerana berulang kita tulis satu sunnah, satu cara ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah nak jaga ilmu. Tak sewi hilang tangkap bombing ni. Duk ngaji kita tulis. Ada banyak kalau nak koyak ada banyak ulama baca kitab tulis ni banyak berkata dua hak tu bagi hak terkenal, hak tu masyhur. Ulama kita dari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia baca kitab tulis tak puas baca nak kali-kali. Hak pelak Imam Nawawi nak 300 kali. Umur dia 43 ya. Umur dia tu 43 tahun ya umur dia. Mati. Tapi dia masuk mana? Tu panggil barakah. Allah Taala bagi masa hidup dia tu duduk dalam ibadat seumur. Jadi nak detik